Minta cerai sebab nak menikah dengan lelaki-lelaki lain. Abang, ceraikan saya. Apa salah abang? Tak ada salah. Habis tu, cik tak mau kat abang rasa. Tahu, tengok nasi rasa mengugai rasa. Tengok muka abang tu, bila tengok nasi rasa nak muntah. Nak tidur tak boleh, nak makan tak boleh, nak apa pun tak boleh. Cik tak selera. Tengok muka abang, cik minta cerai. Yang ni yang kata tak cium bau syurga ni. Dah tahu tak selera tengok muka dia. Pak siapa hang nikah dengan dia dulu? Masa saya menikah dengan dia dulu ustaz, tak ada orang nak kat saya. Habis tu, sekarang ada. Bulu dada dia ni ustaz, daripada pusat sampai ke muka. Oi, orang mana ni? Pak siapa hang tak mau lelaki hang? Lelaki saya bulu apa pun tak ada. Nampak tak tuan-tuan? Lelaki saya tak handsome. Bulu kening tak bercantum. Ini yang Pak Wu hang ni, Pak Wu saya, bulu kening ni macam ombak pusing. Orang hutan ke apa Pak Wu hang ni? Yang banyak bulu sangat ni. Maka orang yang minta cerai tanpa sebab yang macam ni, yang ni yang kata tak boleh cium bau syurga. Yang keempat, sebab apa yang kita ni minta cerai, yang dilaknat, yang dibenci ni? Apabila perceraian itu diminta kerana kita tak suka suami kita ni duk suruh buat benda baik. Suami suruh semayang, suami suruh puasa, suami suruh buat ibadat, suami suruh main kuliah, suami suruh pakai tudung, suami suruh ni dia benci. Saya tak suka, saya tak suka, saya tak suka. Saya tak suka dengan awak, ceraikan saya. Saya tak boleh hidup lah dengan awak ni. Saya muda lagi abang. Kalau abang suruh saya pakai tudung-tudung labur-labur tu, macam makcik-makcik tu, tunggu saya umur 60 abang. Saya baru 26. Saya nak cerai. Maka perempuan yang macam ni dikira derhaka. Baik, bagaimana pula perceraian yang boleh diminta? Tadi saya sebut, apabila suami tidak memberi nafkah kepada isteri dia, boleh minta cerai. Boleh minta cerai akak-akak, oi suami tak bagi nafkah. Walaupun akak ni kerja cikgu sekolah, ada pendapatan, ada gaji sendiri. Suami pun ada gaji sendiri. Akak tetap berhak mendapat nafkah bulanan. Dapat nafkah pakaian, dapat nafkah minuman, nafkah makanan, nafkah tempat tinggal, nafkah keselamatan, nafkah ilmu. Suami wajib. Walaupun akak bekerja. Abang, nafkah bulan ni tak ada lagi. Tak ada apa. Gaji yang 4,000 tu apa? Tu gaji saya. Habis tu, tak nafkah daripada abang pada isteri.